Selamat perjalanan aku mendaki Everest Base Camp yang kelima. Let's go. Dan good morning adik-adik di kampung Paplu yang sejuknya 5 darjah Celsius. Tak boleh tidur tu pagi ni. Dan hari ni merupakan hari yang sangat dinanti-nantikan sekali, 2 kali, 3 kali tu dah hidup sarpu. Ya Allah, hari pertama pendakian aku menuju ke Everest Base Camp. Asik. Bangun awal pagi aku time ni sebabnya nak kena naik jeep pukul 7 pagi awal cok. Kalau tidak kena tinggal. Siap dah kemas-kemas barang semua, gerak lupa peroja. Okey, kita buat outfit check untuk hari pertama dulu. Bersih, kemas, cantik semuanya. Cuma rasa pelik sikit lah, macam tak kena pula. Tak nampak macam orang nak pergi hiking pun macam entahlah, aku tak ada pun baju proper untuk hiking. Aku pakai je apa yang rasa selesa. Tapi bila tengok balik macam nak keluar pergi dating pun ada macam tapi kesian singlet kamu rupanya, tak malu goblok. Pagi ni aku akan bergerak naik jeep menuju ke starting point pendakian iaitu Surke. Jeep ni senang je dapat. Bagi tahu je owner guest house, nanti dia tolong adjustkan sekali. Dan harganya RM2,500, murah sekali. Aku suka cok. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak dulu kami, let's go. Time ni aku bersama rombongan kawan-kawan baru daripada India semuanya. Yang paling tua sekali pakcik ni yang berumur 60 tahun. Kuat gila macam kagum aku tau. Aku harap 60 pun aku masih mampu berjalan sejauh ini tau. Perjalanan ke Surke makan masa 6 jam. Diulangi kembali 6 jam. Lama. Aku ingatkan Surke ni dekat lah macam dah lah semalam 12 jam dalam bas, tambah lagi 6 jam hari ni. Maka bersambung lagi lah pening kepala aku semalam. Sumpah ya Allah, rasa nak muntah aku naik jeep ni sebab tak berhenti goyang daripada tadi. Dengan sebelah ni relax pula layan drama Budin koyak aku. Dengan jalan yang astaghfirullahalazim, cerun yang mampu mendekatkan diri dengan Allah. Seram macam dah lah aku duduk sebelah tingkap. Aku rasa dah banyak kali macam saya ingat je jeep ni nak jatuh macam tapi driver relax je, santai je bawa macam tak ada apa-apa. Macam dunia ini dia yang punya. Sepanjang 6 jam perjalanan ni jeep ni akan berhenti beberapa kali lah untuk makan sarapan pagi, lepas tu untuk pipis juga, lepas tu untuk makan lagi, untuk pipis lagi. Dan akhirnya nampak sudah aku macam ada perkampungan depan tu menandakan dah nak sampai. Sumpah ya Allah, terseksa teruk rupanya naik jeep ni cok. Time ni kita orang sampai dalam pukul 1 tengah hari. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, selamat sampai pun aku dah kira bersyukur sangat. Dan aku memperkenalkan, inilah dia kampung Surke. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Memang tak ada apa-apa pun. Dan aku pun baru tahu ya starting point Everest Base Camp aku ni dekat kampung Surke. Sebab sebelum ni aku buat research kan kat FB, ramai yang starting melalui Paya. Aku pun tak tahu mana tiba-tiba aku sesat sampai ke sini. Sebab aku tengok pun perkampungan ni macam baru nak membangun je, keledai-keledai pun banyak. Tapi tak apalah, bak kata pepatah, tak kisah di mana kita bermula, yang pasti tujuan terakhir kita adalah sama. Wah menyala abangku. Maka bermulalah sekarang ni yang betul-betul punya hiking aku ke Everest Base Camp. Time ni bergerak aku naik bukit ke depan dan ke atas. Asiknya dapat kembali ke pegunungan Himalaysia. Tengok ni awal-awal dah dibagi tangga. Tak relax langsung, bagi saya santai dulu lah cok. Time ni aku rehat jap. Sambung lagi korang dekat part seterusnya. Jangan lupa untuk follow, like and share kawan-kawan. Nanti kita naik hiking sama-sama. Okay, bye-bye.